Assalamualaikum. Hai kawan-kawan, saya Netmif Langkara. Hari ini kita akan bermain permainan video bola sepak iaitu DLS 2026. Kali ini kita akan bermain di Division 2. Perlawanan pertama menentang Fiorentina. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Ini macam Messi, Tizolis. Ni baiklah kawan-kawan. Semua penonton, sila alihkan perhatian anda. Mari kita saksikan perlawanan pertama pada Eva di musim ini. Barisan pemain Fiorentina jadi pada Georgia di Division awal. Barisan Feda Eva jadi pada Boston ni baru kali Damstak dan tak membuang masa. Mari kita mulakan. Astaga. Biasa. Mati. Cubaan di situ. Kau nampak cubaan? Dodo nampak. Dodo. Belakang solo. Dihalang oleh Mandroga. Bukan dia tak. Mantap. Tidak. Saya pakai berjuruk untuk Phil. Anthony. Cubaan lagi. Cubaan solo di sini. 3 di sini. Dia taker. Saya akan ini. Dia halang. What the fuck is this? I don't know. Colombo. Dia gol pertama oleh Piccoli di minit 23 minit. Dan dihantar oleh Solomon. Malah nak sebut. Si Palestin lah. Tapi Damstak Edison Solomon nampak bagi oleh jauh di situ. Tak jauh. Cubaan daripada base yang ni susah nak buat. Tandukan cubaan. Mari kita saksikan apakah Feda Eva mampu membuat gol atau tidak. Jika mereka berjaya membuat gol, 1 gol, sudah pasti akan membuat sama. Nampak di situ cubaan tendangan. Tapi ke laut juga. Bagus this. Mantap kepada Gofen. Mantap kepada Albert. Ada kali. Dia terus. Perlawanan masa pertama sudah tamat. Iklan. Of course. 1 hour later. Apa ni? Cuba nampak. Tak boleh. Dia ke? Hai. Tadi aku ditekel. Dia sebelah ni. Masjid. Cubaan di situ. Gol oleh
Mandragola, Orlando. Oh, hantaran yang sangat bagus itu. Kita boleh melihat volley. Dua sekarang 50. Allah. Ni guys, apa kau buat? Ni guys, kutukan. Mungkin. Allah selamat. Given, kutukan ni Allah. Ni guys. Sedang follow di sini. Di tackle. Gol! Gol! What? 1-2. Tandukan dilakukan oleh White. Ini baru seronok. Iya. Hantaran cantik melambung daripada Neres. What? Neres. Sedang follow di sini. Di tackle. Tak kena untuk Orlando. Dia sebelah ni. Hantar ni. Saya kali. Bola tanya. Allah. Berjaya gitu. Sebenarnya kawan dapat kepis. Tapi dekat dia berjaya mendapat kepis. Tandukan ni. Oh, tak berjaya. Oh. Sikit lagi. Addition sikit lagi. What? What the fuck? Ada 2-0 di sini. Atau 2-0 pula. 2-1. Nah, Neres. Saya tak pasti lah. Kalau mereka dah effort berjaya menjadikan gol penyamaan, kemungkinan besar tak kena untuk change ketika ada ni Odysseus. Ketika Neres ni Rahimi. Allah, calling can. Tak. Itu kerja itu. Dia tak nak kata memang, tapi masa tu jatuh lagi. Rahimi. Cubaan di sini, nampaknya cubaan. Apakah tu? Wow! Gol! Gol dilakukan oleh Watt. Tandukan hantaran ni cantik oleh Rahimi. Wah, penyamaan 2-2 menyertakan Fedah Air Force bersama dengan Fiorentina 2-2 di sini. Gol. Lamte tukang todo. Apa yang jadi? Apa yang jadi? Walaupun 2-2, tetapi perlawanan ini cukup sangat sengit di sini. Piccoli pemain terhebat dalam perlawanan ini. 2-2, walaupun 2-2, tapi keyakinan masih tetap di Fedah Air Force. Ya, walaupun 2-2, kita boleh nampak Piccoli Mandragola yang White. Tandukan yang dilakukan White 2 kali.
Saya boleh kata dia pemain yang bagus di sini. Walaupun kurang sikit daripada tendangan Balotelli tadi. Sepatutnya boleh 3 gol, tapi penjaga gawang berjaya menghalang, menyepis. Dan tendangan yang dilakukan oleh dua pasukan ini sangat beza 6 mata. 3 mata. 3. Fiorentina 3, Federer 6. Fiorentina 3 sama tackle. Federer 2. Hantaran yang dia lakukan oleh Federer sangat banyak. 27. Banyak sikit. Malaikat Fiorentina 22. Sepakan penjuru 2. Bokin 1-2. Fall 3. Offside 0. 3 Federer 4. Macam nipu. Tak apalah. Baiklah kawan. Baiklah kawan-kawan. Terima kasih telah menonton perlawanan ini. Semoga kita jumpa lagi. Selamat tinggal. Mari. Ya.